Jom kita unboxing satu lagi wireless mic. Wireless mic daripada Amgras. Jom kita buka. Korang boleh tengok dekat dalam ni. Amgras mic. Memang nampak premium babe yang ni. Dan dekat sini dia ada battery indicator. Okay, ini adalah receiver yang akan masuk ke kita punya smartphone. So korang boleh tengok dekat sini. Wireless kat bahagian belakang ditulis. Kat bahagian depan dia cuma ada satu lampu. Dekat bahagian tepi ni ada USB Type-C untuk kita nak charge smartphone masa kita guna mic ni. So kalau kita masukkan dekat kita punya smartphone, dia akan menyala lampu. So dia klip-klip ni tandanya kita belum lagi synchronize dengan kita punya mic. Mic ni memang lagi futuristic. Korang tengok kalau dia tak keluar, dia hijau. Tapi bila dia keluar, automatic dia on. Jadi warna biru. So kita dah tak payah lagi nak tekan butang on. Korang tengok bila kita keluarkan, dia dah jadi biru dua-dua. So itu tandanya mic ni dah pairing. So kalau dia tak pairing lagi, dia akan warna hijau macam ni. Korang tengok dekat sini, dia ada 4 benda. So dekat atas sekali tu adalah pairing punya. Dekat nombor 2 tu, itu adalah noise reduction. So noise reduction dia, kita cuma perlu tarik dekat sini. Korang tengok, kita dah off noise reduction. Ini memang padu gila babe. So kita takkan tersalah. Ada ke tak noise reduction dekat mic ni? Sebab mic-mic lain tu tak ada langsung indikator. So dekat sini kita, senang. On noise reduction. Dah settle masalah. Lepas tu, yang ketiga tu, reverb. Kita tekan sekali. Automatic. Aktifkan function reverb. So dekat sini kita tahulah mic kita ada reverb ke tak. Kalau mic yang sebelum ni, kita tak ada pun indikator. Kita tak tahu ada reverb ke tak. Dan yang bawah tu kita boleh mute kan dia. So kita tekan 2 kali, automatic di mute. So senang gila sebab kita boleh nampak indikator dia dekat mic ni. Dekat bahagian atas ni adalah kawasan untuk input suara. Ini pun nampak macam premium guys. Okay, dekat bahagian tepi memang tak ada butang lain dah. Okay, dekat bahagian belakang, klip dia pun senang. Dan bahagian tepi dia ada USB charging Type-C. Kita boleh guna untuk kita nak monitor suara tau. Kita cucuk dekat sini, kita boleh monitor suara kita secara live. Memang padu yang ni. So, kita tak perlu nak tekan butang on off dah. Kita masuk je kat sini, automatic dia akan tukar dia punya mode. So, dekat dalam kotak lagi, dia ada bagi user manual.